Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu riwayat diceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sekiranya seekor anak kambing mati di tebing sungai Furat kerana kehausan, sudah tentulah aku paling takut Allah SWT akan menghisap Umar sebagai penyebab kejadian tersebut. Demikianlah tanggungjawab sebagai pemimpin atau pemerintah dalam hal yang berkaitan kebajikan. Kalau nyawa seekor anak kambing pun menjadi perhatian Saidina Umar, sebuah pemerintahan empayar yang luas dan begitu ramai rakyatnya, apatah lagi nyawa seorang manusia. Tentu sekiranya sungai Furat letaknya di Iraq, jarak Madinah di mana Saidina Umar berada dengan Baghdad di Iraq, kalau ikut kiraan pada hari ini jauhnya 1.500 km. Demikian keprihatinan pemimpin yang meletakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan kepimpinan ini sebagai amanah yang dibebankan oleh Allah. Kalaulah kita tahu tanggungjawab yang begitu besar, saya yakin tak ada orang yang berlumah-lumah meminta-minta jawatan untuk memegang amanah yang begini besar. Tuan-tuan sekalian, Islam ajak kita jangan meminta-minta. Kerana kalau kamu minta, kamu tidak akan dibantu. Tapi kalau kamu diberi, dilantik, makalah buat sungguh-sungguh. Bukan saja Allah akan beri pertolongan, kamu juga akan dapat pertolongan daripada orang ramai. Tuan-tuan sekalian, adakah kita yang menjadi pemimpin pada peringkat kita masing-masing telah melaksana tanggungjawab dan amanah yang dipikulkan kepada kita? Adakah kita ambil tahu perihal jiran dan adik-beradik kita? Adakah rakan-rakan di sekeliling kita sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami kesusahan? Adakah semua itu dalam pengetahuan kita? Bagaimana dengan anak-anak istimewa atau insan kalangan upaya kita panggil OKU yang ada di kampung kita? Adakah masalah yang dihadapi oleh keluarga mereka? Kita sebagai anggota masyarakat patut tanggung bersama. Adakah tanggungjawab ini